Wah. Wah. Nampaknya kali ni korang dah boleh beli barang sendiri, scan sendiri. Kau tengok. Alright, memandangkan Aeon nak buka baru dekat Kuantan ni, jadi hari ni kita dapat invitation makan-makan. Katanya so ini kita akan pergi ke makan-makan party. So tu dia. So jom kita daftar dulu. Right, so kita dah masuk dekat dalam. Ini suasana dekat dalam. Okay. Pakai tag betul. So memang nice berbanding daripada dulu. Kalau kau tengok view dia cantik weh. Tu dia. Dan kalau kau tengok dekat sini, kalau kau nak makan-makan, nampak tu macam-macam. Oh, tak nampak ah. Sekejap, kita bagi dekat sikit. Kita bagi dekat sikit. Lampu dia terlalu cerah. Kasut ni tak boleh nampak beri sangat. Dan seterusnya, apa lagi kita ada kat sini? Nampak macam-macam lagi ni. Ui, sini makan sedap weh. Lagi meriah daripada dulu. Lagi meriah daripada dulu. Makanan lagi meriah daripada dulu berbanding sebelum-sebelum ni. Ini barulah betul. Makan-makan party. Kau tengok. Uish, sosis. Ayam goreng. So ini dia makan-makan party. Hai, welcome. Okay, selamat datang ke makan-makan. Ya. Yeah. Okay, jom kita duduk dulu. Okay, so kita boleh dudukkan tinggi ni. Meja tinggi ni. Okay, baik. Oh, sorry. Punya kita kacau konten orang. So ini dia makan-makan party. Memang nice. Dan kalau tengok suasana dekat sini, memang menarik. Lebih menarik berbanding sebelum ni. Kalau korang biasa datang sebelum ni, dia santai-santai, mood nak shopping je kan. Tapi sekarang, dia dah ada mood yang lebih menarik. Alright, jadi ini adalah suasana berada di dalam Aeon baru. Kalau kau tengok, kalau dulu tak ada makan-makan di sini, kau tengok. Tu dia, kali ni lebih menarik Macam-macam makanan ada dekat sini, kau tengok tu Tu dia. Kali ni lebih banyak makanan. Dan aku suka tengok ayam dia besar-besar. Oh, tu dia ayam tu. Tak cukup dengan tu, kalau korang nak macam ni pun ada. Ada bento. So ada macam-macam pilihan dekat sini. Kalau dibandingkan dengan sebelum ni, korang tengok. Yang aku tak boleh tunjuk lah. Yang ni cerah sangat. Aku punya Akaso 3cc ni tak boleh ambil cerah sangat lah. Cerah sangat ni. So ini bahagian sushi. Kau tengok sushi dia. Ya ilah. Memang asal. Memang menarik. Dan tu ada pokok-pokok. Wah. Nampaknya kali ni korang dah boleh beli barang sendiri, scan sendiri. Kau tengok. Dekat Kuantan dah ada weh. Jadi lepas ni korang jangan risau. Korang boleh beli barang, tengok harga, scan terus dekat sini. Tu je. Jadi ada banyak-banyak lagi. Tapi belah sana kita tak boleh tengok. Disebabkan dia masih tutup. Dan jom. Aku tak bawa mic lah. So kita kena tengok. Lebih menarik. Ilah. Kau tengok tu. Oh, tu dia. So dekat sini ada macam-macam pilihan lagi. Tengok. Memang nice. Tu dia. Ini pizza. Tak mahal pun. Lebih kurang dalam RM6 saja satu slice. Cukup balik. Ui, makaron. Ada macam-macam pilihan dekat sini. Memang menarik dekat sini. Korang boleh
tengok dan pilih sendiri macam mana korang nak. Jadi kalau korang nak, korang boleh datang bermula daripada 15 hari bulan. No, tu dia. Oh, sorry. Bermula 15 hari bulan ni, korang dah boleh shopping dekat sini. Ada macam-macam barang dekat sini, weh. Semuanya menarik perhatian, weh. Ini bahagian sup. Sup labu ada. Ada macam-macam sup kat sini. Sini sup cendawan, sup kentang, labu, ayam, kacang hijau, caca, Bali, pulut hitam. Jadi jangan risau. Kat sini ada macam-macam jenis makanan. Aku tengok macam, serius lah, banyak gila weh. So, ini kaunter bayaran ke? Dan nanti korang boleh buat bayaran sendiri dekat sini. Ada 3 bayaran sendiri. Dan aku suka disebabkan dekat dia punya apa, troli pun dah ada. Dia punya troli pun dah ada tempat scan. Memang nice gila. Dekat sini ada semuanya. Yang mana sekejap lagi kita akan rasa. Kita tengok dekat sini, setiap satu makanan dia sangat-sangat menggiurkan. So ini bahagian air dia. Korang tengok air. Ui, tu dia. Memang nice gila lah. Jadi kejap lagi tengok. Kalau tak ada masalah, kita akan rasa. Ush. Dengan roti dia lah. Ilaha illallah, sedap weh. So kejap lagi kita tengok. Tengok dia ada lagi makanan. Dia ada lagi makanan lagi nak letak. What is this? Sweet potato. Original sweet potato. Wah. Tak ada apa-apa pun. Alright. Ini honey sweet. Oh, tu dia. Right, sekejap lagi kita akan rasa tu. Okey, sekejap lagi. Oh, okey. So dia dah bagi sweet potato. Sekejap lagi kita akan tengok sweet potato macam mana rasa dia. Alright, selesai sudah kita nikmati juadah di Yon event makan-makan party. Makan-makan party. So dekat sini seriously memang nice gila lah. Makanan dia seriously memang banyak. Jadi kalau korang nak, korang boleh datang bermula daripada 15 hari bulan ni. Bermula daripada 15 bulan ni korang boleh datang. Tengok apa makanan yang ada. Seriously, dia punya sushi, dia punya roti memang nice gila lah. Oh, dekat sini dia dah buka dah. Dia dah buka. Jadi nanti kalau korang nak shopping, korang boleh scan terus barang dekat sini. Nampak jadi korang boleh scan terus barang kat sini. Senang. Korang nak tengok harga pun boleh. Dah tak payah nak pergi dekat price checker yang ada dekat dinding. Semua boleh scan dekat korang punya troli saja. So korang boleh try pada 15 hari bulan ni. Hai.